Ketika mana Nabi mendakwah ke Taif, ketika itu Islam tak sampai ke Taif, kan? Hanya tahu kabar saja. Ketika itu Nabi dia tak naik unta, dia tak naik kuda dah. Nabi ketika itu berjalan kaki. Berjalan kaki Nabi ke Taif. Berjalan dengan keadaan macam tu lah. Tak naik kuda, tak naik. Sebab apa? Sebab Nabi tak mahu penduduk Taif tahu aku nak pergi dakwah, aku nak sampaikan Islam, aku nak kenalkan Tuhan yang sebenar, jangan nak sembah Tuhan yang tak betul, kan? Sebab tu jalan kaki, takut orang tak tujuan tu Nabi Muhammad. Tapi bila Nabi nak sampai, penduduk Taif tahu juga. Jadi ketika mana Nabi nak pergi dakwah, bila sampai penduduk Taif, kan? Sampai penduduk Taif, orang Taif ni budak-budak, orang penduduk situ. Kalau Nabi mai, di bawah budak-budak kan, penduduk-penduduk situ. Kalau Nabi mai, apa baling batu kat dia, apa baling tulang unta kat dia, baling apa pun kayu apa hina dah. Apa kata dia ni macam-macam, hina dah. Nabi sampai ke Taif, Nabi rasa mungkin dia pernah sabar kau ni, aku nak buat benda baik ni, aku nak buat baik, nak tolong orang ni, nak dikenal Islam, kan? Sampai yang Nabi ke Taif, kan? Sampai yang Nabi ke Taif, saya sampai Nabi ke Taif, Nabi ingatkan orang nak sambut dia dengan ahlan wa sahlan, kan? Nak sambut dengan lekor dia ni. Ketika tu dia tak sama macam Nabi sampai ke Madinah. Tala'al badru 'alaina min saniyati. Okey. Nabi tak sambut tala'an. Nabi ingat orang sambut dia dengan ahlan ahli keluarga sahlan dengan sejahtera. Nabi sampai ke Taif. Sampai itu orang Taif baling, orang hina mereka Nabi. Nabi nak selamatkan dia pun tujuan. Tapi puak-puak yang jahil tak tahu, hati gelap, kan? Baling batu, baling pulau unta, baling apa tu, kayu ke apa kan? Kena Nabi ketika itu keropak. Kena berjalan sudah. Dia baling tu ramai. Ayang yang duduk tak ubah ramai ketika tu. Ketika Nabi nak sampai tu, Nabi ni kata dah kena baling batu, kan? Ni bukan sebiji batu tau. Keropak batu sampai dia kena unta. Tubuh badan Nabi terbelah. Tak, berdarah ni dari kepala sampai ke kaki. Nanti nak sampai sampai kita ni, nak kenal Islam. Kita ni macam tu, susah payah Nabi tu, kan? Berdarah dari kepala Nabi sampai ke kaki, mengalir darah dari Nabi ketika tu. Waktu tu dia nak mengalir Nabi. Dia pergi tu dengan Zaid bin Harithah. Pergi dengan Zaid bin Harithah. Zaid Harithah pun Nabi selamatkan Nabi, lindung Nabi. Zaid Harithah pun luka. Sambil tu dia orang nak hina Nabi ni, dia baling batu ni. Hanya orang tidak. Hani bodoh, hani alisi, macam-macam dia kata hani bodoh, hani gila. Orang kata Nabi Muhammad SAW sampai dia baling batu ni. Perempuan kat dua badan Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi dia rasa, aku ingat dia pernah sampai dengan keadaan yang kena bawa benda yang seronok untuk dia. Tapi Nabi tahu, Nabi disambut sebegitu. Tak apalah. Nabi pun dah keadaan teruk ketika tu. Nabi pun berselindunglah di belakang bukit. Duduk kat belakang bukit. Waktu tu Nabi nak mengadu siapa dia dah dengan sakit.